Bersempena bulan Ramadan, SMK BB telah melancarkan program Iyad Ramadan bersama saya kini Dr. Muhammad Azmi Muhammad Shah, penceramah bebas. Assalamualaikum Doktor. Baiklah, hari ini saya nak tanya beberapa soalan. Pertama, apakah objektif utama program ini dilaksanakan? Alhamdulillah, program Iyad Ramadan di sekolah SMK BB ini satu usaha yang sangat baik yang dilaksanakan. Pertama sekali untuk meningkatkan kesedaran pada pelajar-pelajar. Yang kedua untuk menaikkan semangat anak-anak yang sedang menghadapi proses pembelajaran supaya mereka lebih mengenal, lebih dekat dan lebih rasa taat kepada Allah Ta'ala. Apabila program-program seperti ini dijalankan sangat baik untuk anak-anak kita sedar bahawa Ramadan ini sedang menanti kita kerana dia satu tetamu yang sangat penting. Dan inilah pentingnya program Ihya Ramadan ini dilaksanakan. Okey, dan seterusnya saya nak tanya, apakah pesanan dan kata-kata amanat untuk pelajar SMK BB sempena bulan Ramadan? InsyaAllah mudah-mudahan anak-anak yang ada di depan mata saya dan semua khususnya supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi hamba Allah yang taat. Ambillah semangat Ramadan sebagai satu turning point untuk mula berubah ke arah yang lebih baik dan jadi yang lebih cemerlang. Terima kasih Doktor. Baiklah Bunda, saya nak tanya, apakah impak positif program ini dilaksanakan di sekolah kita? Alhamdulillah, dengan program ini Bunda amat mengharapkan wujudnya kesedaran pada anak-anak Bunda untuk merebut kata peluang-peluang pahala yang sangat banyak dalam bulan Ramadan ini. Sesungguhnya belum pasti lagi Ramadan yang akan datang kita sempat lalui. Maka dengan itu rebutlah selagi ada orang kata kesempatan, rebutlah peluang sebanyak yang boleh untuk Ramadan Al-Mubarak ini. Okey, baik. Sebelum tu saya nak tanya saya nak Bunda berikan kata-kata nasihat untuk pelajar-pelajar SMK BB untuk menyambut bulan Ramadan. Untuk anak-anak Bunda, rebutlah, buatlah amalan sebanyak mungkin di dalam bulan Ramadan. Jangan disia-siakan, jangan orang kata berpuasa tapi yang lain-lainnya tidak dijaga. Jadi sempurnakanlah puasa sebaik-baiknya supaya kita mendapat yang terbaik untuk dunia akhirat, insya-Allah. Baiklah, terima kasih.